Al-Quran tidak pernah berhenti turun sebenarnya. Adakah Al-Quran masih di hati kita? Bilakah Al-Quran diturunkan? Yang paling penting bagi saya ialah bilakah turun Al-Quran ke hati-hati kita? Kan? Soal tarikh itu betul penting, tetapi yang paling penting juga, adakah Al-Quran masih di hati kita? Soal turunnya tak, itu memang dalam skrip by Allah, dan itu skripting yang cukup sempurna, tetapi di hati kita bagaimana? Sebab itu nuzul ini sebagai penzahiran cahaya ataupun tajalli orang panggil. Sebab itu nuzul Quran ini adalah tajalli kalamullah, yang penzahiran sifat ilahi dalam bentuk huruf dan suaranya. So nuzul Quran ini hakikatnya pada malam yang gelap gelita, disinari oleh cahaya wahyu. Jiwa yang jahil tapi diterangi dengan ma'rifat. Dunia yang kasar disentuh dengan kalam Rabbani pada suatu malam itu. Maka ketika itulah turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan, mengapa ada orang baca Al-Quran tapi tak berubah-ubah? Banyak orang bertanya soal ini. Kerana masalahnya bukan pada Al-Quran, hadirin hadirat rahimakumullah. Masalahnya adalah pada bekas tempat Al-Quran itu dibacakan. Okey, sebab itu jika hati penuh dengan marah, penuh dengan hasad, penuh dengan dunia, maka cahaya itu, Al-Quran cahaya, tetapi dia tidak akan menetap duduk di sana. Dia ibarat hujan yang turun. Tapi hujan yang turun itu, jika tanahnya keras, air tidak dapat menyerap masuk ke dalamnya. Jadi kita perlu melembutkan tanah itu. Hadirin hadirat, nuzul bermaksud turunnya diri. Turunnya diri di sini ulama sufi menyatakan Quran itu turun daripada langit, maka manusia juga perlu turunkan keegoan dia. Perlu turunkan keegoan dia. Turun dari kesombongan, turun daripada tawaduk, daripada riak. Sombong kepada tawaduk, riak kepada ikhlas, keras kepada lembut. Kerana bila ego turun, maka rahmat akan nampak, akan tersinar, tuan-tuan dan puan. Sebab itu setiap kali berlakunya nuzul Al-Quran ini, maka kita mengajak supaya benar-benar membaca menurut jalan yang sebenar. Kerana Al-Quran tidak pernah berhenti turun sebenarnya. Ia turun ketika hati khusyuk. Ia turun ketika ayat menyentuh jiwa. Ia akan terasa turun ketika air mata kita turun mengalir tanpa dipaksa. Itulah nuzul yang sentiasa hidup. Kesimpulannya, nuzul Al-Quran bukan hanya 17 Ramadan, tetapi peristiwa langit menyentuh bumi dan peristiwa Tuhan menyentuh hati-hati manusia. Dan soalan yang paling perlu dibekalkan, ditanyakan dalam diri kita masing-masing, adakah Al-Quran sekadar kita baca atau sudah menjadi cahaya di dalam dada? Wallahu ta'ala.